Panas ni. Cuaca ni kalau tengok panas ni lehoi. Buka puasa lagi silap-silap. Hujan lebat apa? Pasal apa mak? Duk menu baru keluar pergi beli barang sat ya kedai Ustaz Man. Pasal apa? Duk tanya apa? Banyak Bandung lah. Lama dah tak balik ni. Fidaus. Silap kita juga Leha. Kita daripada kecil tu kita ajak macam tu. Nak nasihat pun dia pun dah besar dah. Tapi kita doa lah hak terbaik. Manalah tahu kan. Kita ni kan yang makin muda makin tua. Kalau makin muda tu boleh nak tambah seorang lagi kot. Boy Pak Hang. Awak? Ringin ke? Dah sajalah melawak. Oh, anak seorang dah tak balik kok lagi Pak Hang sekali tak balik. Saja nak sedar hati. Tapi itulah Nam, Fidaus ni. Kita doa lah, mana tahu dia terbuka hati. Kan, Pok Raya ni dia balik ke? Salah Pak juga. Hari tu Pak tak pujuk. Pak halau dia. Pak tak tahu ni perasaan mak ni. Mak ni kalau anak tak balik ni, tak tahu nak abang. Alah nak buat macam mana? Masa tu dalam keadaan yang tegang. Telefon lah kita tengok lah nanti. tu. Kita tengok nanti. Pak telefon lah Bang Long tu, suruhlah dia balik. Dia balik. Raya ni kita tengok nanti no? Telefon ke? Telefon dah ke? Tak apalah, kita tunggulah. Tolong Takkan kita lah. nak telefon lagi. Telefon kita yang lah. orang tua dia kan. Jadi kita tengok anak ni. Nah sabar. 3 tahun dah ni. Sabar, tak apa. Nanti balik Oh, dia ni draw apa tu? Dia dekat ni ya. Dinosaur. Ui, dinosaur apa tu? Cantik. T-Rex. Oh, jadi. Sudah, macam mana? Nampak aja. Alhamdulillah. Dah dapat kuota dah. Dapat kuota dah? Ya. Oh, jauh tak dengan sekolah? Tak jauh mana lah. Boleh lah. Okey dah tu, baru-baru. Tak busy sangat lah. Ya. Jadi, Okey, banyak belajar lah. ya. Kan. Ni, Syafiq. Syafiq senyum ya tadi. Tu jadi lagi tu, draw. Warna kena warna semua dia ni. Mana-mana. Barulah nampak. Ambil file. Jadi ada perkara yang ayah nak beritahu pada hari ni lah. Ni sebagai persediaan awal. Memandangkan ayah dengan mak ni makin tua dan anak-anak ayah ni dah berkeluarga sendiri, dah ada pekerjaan sendiri. Kenapa ya? Awak dengar bunyi macam serius je ayah nak cakap ni. Ini mengenai harta yang ayah ada. Jadinya ayah dengan mak pada 2 bulan lepas kami ada pergi proses untuk hibah anak-anak ayah. Jadi kamu boleh tengok sendirilah file yang dah siap. Ayah, saya bawa masuk dulu. Ya. Bawa si Daniel ni ke bilik. Mungkin dia nak rehat ke apa ke. Ayah. Macam tak kena je file ni. Betul ke ni ayah? Apa yang tak betul, apa yang salahnya? Dah 2 bulan lepas tu dah proses dah. Ayah dah pergi proses dengan mak tu buat tentang hibah tu. Itu bukan untuk lain, untuk kebahagiaan anak-anak ayah. Ayah, saya tak sepatutnya dapat sama dengan Alina. Saya ni anak Tengok. sulung ayah. Benda ni tak adil ayah. Tolong. Cuba kawal emosi tu. Janganlah tinggi seorang ayah. Betul lah apa yang Abang Long cakap. Sebenarnya siapa yang jaga ayah? Abang Long awak yang jaga ayah. Lepas tu takkanlah awak nak ambil semua harta ayah. Tak adil tau. Patutnya anak lelaki dapat lebih. Awak tu nak perempuan je. Ayah ingat balik siapa yang jaga ayah waktu ayah sakit dulu. Ayah ingat. Ingatlah mak.
Ayah buat ni untuk kebahagiaan anak-anak ayah. Saya tak bahagia ayah. Saya tak bahagia kalau macam ni ayah. Macam ni ayah buat. Saya tak bahagia ayah. La ilaha illallah. Rasulullah. Along yang cari duit, jaga ayah, teruk-teruk. Bukan macam adik. Tak adil ayah, ini tak adil. Abang Long, Ah, cuba jangan tinggi suara dengan ayah. Kenapa nak kena tinggi suara dengan ayah? Kamu tu Abang Long, sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang baik. Adik sabar. Alina, Ya Allah. kalau kau tak diam, Tak apa mak. aku tampak Tak nanti. Sabar dong, sabar. Apa nak sabarnya? Ya Allah, tak payah nak bincang, tak payah nak sabar. Benda ni nonsense je lah. Ayah jadi orang yang tak adil. Tak adil ni ayah. Hai, tak adil macam mana lagi? Ayah dah buat ni sama adil untuk kebahagiaan anak-anak ayah. Saya tak akan datang jumpa lagi ayah. Dah. Ambil balik. Ayah. Hang jangan main lagi sini. Sabar. Aku tak ngaku hang sebagai anak. Sabar. Dan ayah tak akan ambil lagi tahu pasal yang rumah tangga hampa. Cukup, pergi balik. Istighfar. Pergi balik. Jom, kenapa dia tak suka, jom. Dia ni nak buka puasa rumah Tok dengan Pak Long. Nak ayah, dia ni rindu sangat masak lemak bimbing atuk. Ayah pun rindu. Cuba dia ni tanya mama. Mama, nak tak buka puasa rumah atuk? Mama pun dia masak lah dia ni. Dah lah tu, Elina oi, tak baik macam ni benda dah lepas. Saya mesej Firdaus kita buka puasa sama-sama di kampung. Yeay, jumpa Pak Long. Wow, you tengok ni. Ya. Sofa ni cantik lah. Wih, cantik. Kan? Ya. Tengok sofa rumah kita dah buruk lah. Kita beli baru nak? Boleh. Nak raya kan? Bila nak pergi? Lepas asas lagi lah. Pasar? Okey. Ya Allah, cantik gila lah. Ya Allah. Apa? Syafiq. Syafiq? Adik ipar you? Dia minta kita pergi buka puasa dekat rumah mak. Tiba. Kenapa adik you tak WhatsApp sendiri? Elina tu kan adik you. Alah, nampak sangat lah dia buang you daripada keluarga dia. Hai, Assalamualaikum. Salam. Ya. Okay, sini sekejap. Apa ya? Indah I ke? Ha? Ya. Baru tak jumpa 8 jam. Apa? Kerja macam mana you? Biasalah. Letih. Letih macam. Apa, you nak belanja air urut? Boleh, nanti buka puasa nanti kita pergi makan luar. Kenapa? Dia ada apa nak cakap? Macam mana? Dia serius je ni. Kenapa? You, I rasa I tengok kat mak ayah lah. Ni kat mak ayah? Oh my god, I salah dengar ke you? You tak ingat ke apa dia orang buat kat you? Tapi I rasa apa yang I buat tu salah lah. Tak salah. Kalau I kat tempat you pun, I akan buat benda yang sama. Sebab benda ni tak adil. You anak lelaki, you kena dapat lebih. Tak bolehlah sama dengan Elina tu. Yalah, tak payahlah fikir. I dengan you je. Okay? Tapi benda ni dah lepas lama lah. Memanglah benda ni dah lepas lama. Tapi apa yang dia orang buat ni tak adil. You tu suami I. Kalau you tu orang lain, I tak kisah tau. You sakit hati, I mati 10 ganda sakit hati. I rasa I kena pergi tengok juga mak ayah I. Ya Allah, apa benda you ni? Kenapa tiba-tiba ni? You nak balik? I rasa I nak balik minggu ni. Wah lah tiba-tiba je. Tak apalah. Nanti you ikut je. Ikut you? Okey dah, sekarang ni macam ni. I pun letih, I baru balik kerja. So, I malas cakap banyak dengan you. Okey, sekarang ni, I bagi you 2 pilihan. You nak I ke you nak family you? Kalau you nak family you, you tinggal I. I okay. Kalau you nak I, stop cakap tentang family you ke depan I. Okay? Nah, you nak balik sangat, you balik lah rumah family you. Carilah mak dan carilah ayah.
berbaktilah kepada mereka walaupun kita kena habiskan harta kita untuk mereka. Tuan, kita berkira nak habiskan harta kita untuk anak ayah kita. Mereka pernah berkira habiskan harta mereka untuk kita sehingga kita boleh jadi apa yang kita ada sekarang. Mereka pernah berhutang untuk kita. Mereka pernah tak tidur untuk kita. Kita kata kita hebat, kita orang alim, hafal Quran, kita orang bijak, kita banyak ilmu, tetapi kita gagal dengan mak dan ayah kita. Kita gagal dengan adik-beradik kita. Dan perkara ini yang ditekankan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara seksa yang disegerakan oleh Allah adalah anak yang derhaka dengan mak dan ayah. Ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Itulah kita minum ayam dulu pagi raya ni. Okey, ini ayam untuk mak. Awak ni yang duk dulu pasal apa? Sedih mak. Awaknya. Yalah teringat anak kita seorang lagi tu, si Firdaus tu. Adik. Abang Nur pergi mana? Dah bulan pos, dah raya pertama dah. Tak nampak, tak balik. Cakap lah ayam. Dia pun call pun tak angkat. WhatsApp pun tak balas. Sahabat abang ayah, 3 dia tak balik, lepas ni dia akan balik, ya? InsyaAllah. Jadi jangan sedih kan. Dan raya-raya ni kita kena gembira semua. Tak sangat loh. Lama dah tak jumpa mereka. Ada anak tu nak hidup balik kat tu. Mami nak. Terima kasih. Saya tu kok orang main siapa main? Firdaus. Jadi saya Pak Long. Pak Long. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah balik. Baik juga beraya Pak Long. Balik juga. Buka buku baru. Nah. Siapa? Kita makan ketupat. Makan-makan dulu. Sila makan. Siap ketupat lemang tak ada apa ni, ketupat aja dah. Tapi kita tak ada isi apa ni. Terima kasih. Macam tu satu ni. Lepas ada nak bayar ni. Ya, ayah. Hidup ayah. Lama tak ayam, salam ke Bandung. Kosongnya. Oh, pok dapat ke? Dapat ke? Terima kasih. Terima kasih banyak mak ayah. Adik punya video ada. Adiknya share dengan mak. Tepat ni. Share dengan mak. berpakaian baru aneka gaya, bertudung manis si darah, tertawalah hati muda teruna mula bertanya. Mana jauh kita. Makin muda tu boleh nak tambah seorang lagi kot. Melawak ayah lah. Sabar dok, sabar. Apa? Gaduh dah. Syafiq. Syafiq senyum ya tadi. Roy. Dia ni nak buka puasa rumah tu. Sering. Dah nak bincang. I don't want to discuss it anymore. In character. Okay. Okay, in character ha. In character, tengok dulu. You kena salah. Kau sini dulu. Okay.
Tengok masing-masing. 1, 2, 3 and action. Tapi apa yang mereka buat ni tak adil. Oh, nak dia pakai ikon eh. Kita kena udara semula jadi. Tapi agak tak jadi mana. Si apa? Alah.